Nak tahu tak rahsia orang yang kurus dengan efektif dan kekal kurus dengan lebih lama? Saya akan kongsi dalam video ni, tapi saya nak minta anda untuk klik dulu follow, komen bakar lemak dan kliklah semua button belah kanan anda tu. Okey, sebenarnya ramai orang ingat stop makan nasi, selalu puasa boleh bantu kita untuk kurus lebih cepat dan untuk kekal kurus. Tak salah, betul. Tapi biasanya benda tu kita boleh buat sementara sahaja, betul tak? Takkanlah kita tak nak makan nasi setahun. Ada orang buat tapi tak ramai lah orang buat, betul tak? So jadi apa yang kita perlu fokus sebenarnya, selain pada kita buat IF, selain pada kita puasa, kurangkan kalori, kita kena bina kita punya otot. Bina kesihatan otot kita. Kalau otot kita cukup, maka kita akan ada cukup bahan untuk bakar lemak-lemak yang akan masuk dalam tubuh kita. Jadi benda ni ramai orang tak faham. Tapi bila kita makan ayam, makan daging bagus, tetapi benda tu ada banyak benda lain. Banyak lemak tepung, banyak kalori dia tinggi sangat. So the best is you shift kepada sebagai tambahan ialah guna protein supplement. Protein supplement yang ada leucine yang akan bantu untuk preserve, baiki dan sihatkan you punya otot so that otot you ada metabolisme, kadar metabolisme yang baik untuk maintain you punya berat badan. So nak tahu lebih lanjut tentang pilihan produk kurus yang selamat bantu you untuk kurus dan kekal kurus lebih lama, boleh komen dekat bawah bakar lemak.